first tarawih saya sebab saya tak berpuasa. Habis 8 tapi kena winter kat rumah sebab sini solat dulu. Oh my god, meow. Oh my god, meow lah weh. Ada kucing. Ni gemar nyawa, tu kacau sikit. This is our berbuka puasa punya juadah. Yeah. Very big clay. Tarawih day 2 for me. Pak Haji. Gitu. Walking. Kita buat vlog. Masjid Om. Okay, so sekarang on the way pergi Speed Mart. Sebab Kak Iman kirim barang dia nak buat apa tak, I don't know. Buka lagi. You got 20 minutes. Next stop by Speed Mart. Benda kau beli ni. Hai sayang. Awak ni tak nak cakap hai kakak pun. Okay. Apa benda rambut? Uish, ada flash pula. Tiga kucing. 1, 2, 3. Ini juadah berbuka saya. Okay, kita nak pergi masjid. Masjid ke area Puchong ni juga. Dan tarawih. Wah, ada maulid guys, ada maulid. Ya, Umar makan apa? Segala. Mana kuah dia? Mana kuah dia? Mana kuah? Boleh. Umar, mana Umar? Umar macam mana video? Okay, so we arrived. Baby dah comel wafat. Baby punya birthday hari Isnin. Oh, sedih. Oh, no. Dah guys, kita dah. Ya Allah. Nenek. Ambil nenek punya. Hadiah birthday. Ferrari lah guys, Ferrari. Mama, pelan-pelan. Saya tengah tengok laut tengah. Saya tengok Papa si Raya. Tapi dia sedih. Memang apa berangai ni? Bye. Nak peluk? Hug sekarang. Ani dah hug. Bye. Bye. Pas. Okay guys, kita nak balik sekarang like almost 12. Sekejap, kita check ke berapa ya. Kita ada jam. Ini jam sudah tidak gerak sih. Oh no. Dia beratus macam ni. Oh my god, my dad's gonna be mad. Okay,
Okay, so kita nak pergi red card. It's actually like lambat dah, tapi macam kita nak solat yang penting. So kita boleh makan dengan tenang. Sekarang naik red card. Okay guys, comel gila. This is our dinner. Buka puasa. Sedap gila guys. Okay. Look at these flowers. So this is like a real one. So kita kena potong dia punya bawah. Lepas tu kita nak buat taste test. Betul dekat watak tu cukup ke? Okay, let's taste this. Kunafa. Oh my god, it smells like ginger. Aku malas nak pergi sekolah esok bersama Azim. Kau sekolah esok? Betul. That's really something, you know. Tak baik macam tu. Hello. So kita nak pergi iftar kat Umi punya, I mean department Umi iftar. Okay, ini kita punya, it's like a buffet style, okay? Nak kurma ke? Berjaya. Ada satu tu 400. Oh ni kanan kiri kanan. Tak, cuba macam nak ni, nak banyak-banyak susah. Kita tak gemuk tau. Yang tudung ni je berat. Kena tunjukkan Fairuz jadi FOMO. Gambar tak? Kan kita orang dah masuk kereta tau. Tapi kita orang keluar balik sebelum nampak aiskrim sebab Umi nak. Bye lah. Wah, cantik siap. Saya nak coklat. Saya dah ambil aiskrim. So saya caw dulu guys.